ni. Asam ni. Bismillah. So, Ya. jom kita pergi dinner pula. Mana? Kuala Perlis. Pergi Kuala Perlis pula dah. Makan ikan bakar. Itu hari Hong Kong. Lepas tu Korea. Ni Kuala Perlis pula. Lagi makan ikan bakar. Semata-mata nak makan sanggup pergi jauh-jauh. Perlis Ikan tak bakar jauh. yang mana? Yang Perlis tak jauh. Baru je balik Hong Kong itu hari Tapi kan. ikan bakar Kuala Perlis memang sedap. Tapi kita tak payahlah susah-susah ke sana. Maksud tunjuk cara nak buat dia. Senang je. Masa pandai Tapi buat jangan pelik tau. Sebab dia ada letak satu bahan ni nampak pelik. Tapi tak pelik rasa dia. Memang padu. Okey, jom nak tahu resipi dia. Tonton video masa sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badul Lelaki. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan sedawa pula. Maksud nak kongsikan resipi yang famous di Kuala Perlis sana. Menu ikan bakar kan. Ni dia nampak pelik tapi percayalah rasa dia tak pelik. Memang sedap. Cukup lemak dia, masin dia semua memang sedap. Perkena pula dengan air asam keresek. Memang padu. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi ikan bakar Kuala Perlis bersama air asam keresek Mak Sila Star. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan perapan ikan bakar Kuala Perlis ni, first kali Mak Sila ada ikan. Lepas tu bahan utama dia susu pekat. Lepas tu ada butter, ada santan, ada serbuk kunyit dan bahan perasa dia garam dan cukup rasa. Nanti sukatan maksud letak dekat ruangan description Okey, untuk bahan air asam keresek maksud first kali Mak Sila ada keresek, ada garam dan gula, air asam jawa, cili padi hijau, cili padi merah, tomato, belacan, asam limau nipis, bawang merah. Sepatutnya kena ada cili besar merah. Tapi hari ni maksud tak ada, cili padi pun okey. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey, sekarang maksud nak buat dia punya bahan perapan ikan bakar dia. First kali maksud nak letak butter. Ni maksud guna 2 ekor 1, 2, tengoklah. Okey, 3, 4. Okey, lepas tu maksud masukkan santan. Santan kotak ni maksud guna 1,5 kotak. Serbuk kunyit dalam 1 sudu. Okey, susu pekat ni maksud letak dalam 6 sudu. Sebab ni 2 ekor ikan Kalau 1 ekor ikan dalam 4 sudu dah cukup. Okey, sudu ke-5 dan sudu yang ke-6. Okey, lepas tu maksud masukkan bahan perasa dia, garam dan secukup rasa Okey, lepas tu kita gaul sebati dulu. Baru kita bukakan api. Bagi sebati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kurang kunyit ataupun dia kurang kuning dia, kita boleh tambah lagi. Okey, macam ni kurang, maksud tambahkan sikit lagi. Okey, kita gaul sebati dulu baru kita buka api. Okey, lepas tu bismillahirrahmanirrahim, maksud bukakan api dan kita masak dia, didihkan dia sehingga semua bahan-bahan ni larut dan sebati. Okey, lepas tu sahabat boleh rasalah. Pastikan dia cukup. Masin dia, lemak dia semua cukup Okey, kita cairkan dulu kita punya butter ni tadi. Okey, macam ni dah okey dah. Sahabat kena didihkan dia sampai dia pekat macam ni baru dia sedap. Kita salutkan dekat ikan tu. Sahabat pastikan rasa dulu. Pastikan dia punya rasa cukup, masin, lemak dia semua cukup lah. Okey, macam ni maksud nak tutup api dah. Dia pekat, nampak tu. Okey, lepas tu kita boleh dah perap kita punya ikan ni. Kita siramkan dia punya paste ni tadi dekat atas ikan ni. Okey, lepas tu kita sapu-sapu dia. Kita sapu dia, Masya Allah. Ni kalau sahabat ikan ni sepatutnya kena potong butterfly tu. Yang potong belahkan dia. Tapi sebab orang kedai tu dah tersalah, dia belahkan kat belah perut ni. Jadi maksud tak belah lah ikan ni. Buat seekor-seekor je lah. Kalau buat butterfly tu dia lagi cantik lah. Okey, kita sapu serata ikan ni dan kita perapkan dia. Dia lagi lama lagi bagus lah Okey, kita perapkan dia dalam macam maksud nak perap dia dalam 15 ke 20 minit macam tu. Okey, pastikan serata semua ikan ni. Okey, jom kita perapkan dia. Okey, sahabat ni dalam-dalam ni sahabat jangan lupa letak sekali bahan perap dia, bagi dia masuk sampai dalam.
Lepas tu sahabat kalau macam sahabat nak letak apa, sebut cili, sebut lada hitam pun boleh. Tapi Mak Su buatnya versi original lah. Sebab Mak Su nak makan dengan air asam tu. Okey, jomlah kita perap dulu ikan ni. Wangi bau dia. Okey, ni ikan siakak ni Mak Su dah perap dalam 20 minit. Jadi sekarang kita bolehlah bakar. Okay, hari ni Mak Su bakar dengan arang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia besar elok. Okey, lepas tu yang lebih ni kita siram dia. Nampak tu. Nak creamy daripada santan susu pekat tu. Memang membangkit aroma. Okey, lepas tu kita kepit dia. Bismillah. Okey, kita kepit dia. Okey, jom kita start bakar. Okey sahabat, ni arang Mak Su dah hidupkan. Jadi Mak Su nak start bakar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni yang lebih tadi tu, dia punya kuah ni kita sapu balik atas ikan ni. Masya Allah, bau dia memang wangi lah. Okey sahabat, kita bakarlah ikan ni sehingga masak. Okey, ni bahan perapan dia tu. Kita ambil sikit, kita ambil serai dan kita sapu. Okey, kita sapu lagi. Bagi penuh dengan rasa dan aroma. Masya Allah, sedapnya. Nanti bila bahagian bawah tu dah garing sikit, baru kita sapu pula bahagian bawah. Okey, ni tadi Mak Su dah terbalikkan. Jadi Mak Su nak sapu lagi. Okey, lepas tu Mak Su nak pusingkan dia. Bismillah. Masya Allah. Kalau sahabat ada kat sini memang wangi. Okey, yang bahagian ni pun Mak Su nak sapu lagi. Nak habiskan. Ni ikan ni dah nak masak dah. Nampak ni. Dia punya juicy tu. Berkilat elok nampak tu. Jadi Mak Su punya ikan bakar ni dah masak. Mak Su nak angkat. Masya Allah. Jom kita hidangkan. Okay, sekarang Mak Su nak tunjuk untuk buat air asam kesik dia. Ni versi legend lah. Mak Su tumbuk je. Okay, ni untuk bahan tumbuk dia. Mak Su tumbuk cili padi, belacan. Okay, yang iris ni kita tak tumbuk lah. Okay, ni dengan bahan-bahan perasa dia. Okay, ni je untuk bahan tumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumbuk sehingga dia lumat. Ni Mak Su dah siap tumbuk dah ni sahabat. Dia dah lumat dah elok dah macam ni. Okay, jadi untuk bahan air asam Mak Su ni sangat mudah. First sekali kita masukkan semua bahan-bahan yang dipotong ni. Okay, yang dipotong ni semua kita masukkan. InsyaAllah Mak Su tak bawa lah mangkuk. Tak apalah, kita gaul kat sini je. Okey, dah letak ni semua. Mak Su letak bahan yang ditumbuk tadi tu. Dia sepatut kena guna cili besar lah. Tapi tak apa, Mak Su kuat pedas, cili padi je. Okey, kita masukkan bahan yang ditumbuk ni semua. Okey, seterusnya Mak Su masukkan air asam jawa. Ni Mak Su buat air asam yang versi pekat Mak Su tukar bekas. Serabut lah, tak boleh bergaul dalam tu. Okey, ni dah sebati nampak bila kita gaul. Dia punya air tomato, air bawang tu keluar. Okey, bahan terakhir. Bukan bahan terakhir. Second last punya bahan, Mak Su masukkan kresik. Okey, Mak Su masukkan dalam 2 sudu macam tu. Okey, kita gaul lagi. Bahan terakhir dia limau nipis. Okey, tergaul, bagi sebati. Masya Allah, pekat elok kecok air liuk. Air liuk pula. Air liuk. Teruk betul cakap Kedah. Okey, kita gaul sebati. Okey, bahan terakhir masukkan limau nipis. Kalau sahabat suka masam, boleh letak. Masya Allah, sedapnya. Okey, Mak Su guna sebiji. Okey, yang ni kita gaul sebati. Masya Allah. Ni memang barang jadi. Memang padu nampak ni. Dia pekat elok. Nanti kita biarkan dia. Nanti dia akan keluarkan lagi air pada bawang, tomato. Sahabat pasti rasalah pastikan masam, masin, manis semua cukup nampak tu. Okey, ni Mak Su punya apa? Air asam keresik Mak Su Ilasta dah siap. Okey, jom kita hidangkan. Nampak ni. Okey, ni Mak Su punya air asam tu dah siap. Jadi Mak Su nak hidangkan. Masya Allah. Ni memang Mak Su nak buat yang pekat-pekat macam ni sebab nanti dia akan mengeluarkan jus-jus dia. Lagi sedap. Okey.
Allah, sedapnya bau dia. Ni makan dengan nasi daging pun padu ni. Masya Allah. Siap. Sahabat tu. Mak Su punya ikan dah siap bakar. Ayam asam dah siap. Jom kita hidangkan. Bismillah. Masya Allah. Wanginya bau. Okey, lepas tu kita hidangkan bersama air asam keresik ni. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, ikan bakar Kuala Pelih bersama air asam keresik Mak Selasa dah siap. Jom kita makan. Okey sahabat, jom kita rasa. Okey, ni Mak Su nak potong ikan. Masya Allah, juicy-nya ikan ni. Masya Allah. Nampak ni. Okey, lepas tu kita ambil air asam keresik ni. Cuah tepi ni. Masya Allah. Kecuali liu. Jom kita rasa. Okey, nampak ni. Isi dia masih panas sahabat. Juicy, nampak masak elok. Berasak lagi. Okey, lepas tu kita letak ni. Asam ni. Bismillah. Bismillah. Okey, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ikan, memang lembut. Daripada tadi masa kita bakar tu bau susu, memang sedap. Okey, kita cicah dengan air asam keresik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ni tak rasa pelik pun walaupun tak susu. Rasa dia cukup berlemak. Masin manis dia. Wangi. Gabungan pula dengan air asam yang masam pedas. Lemak daripada keresik tu. Memang gabungannya sangat sempurna. Kalau makan dengan nasi confirm 2 kali menambah. Bismillah. Padu. Okey sahabat jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi ni. Kalau sahabat tak ada tak dapat bakar dengan arang, boleh bakar dalam air fryer, dalam oven, atas pan pun boleh. Memang sedap. Okey sahabat, suapan terakhir. Air asam ni memang padu. Memang jahat lah air asam ni. Suapan terakhir sahabat. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sedia tonton video Mak Su ni sampai habis. Minta maaf, lighting agak gelap sebab hujan. Kebelakangan ni setiap hari hujan, jadi Mak Su tak dapat nak shoot lah. Banyak hari Mak Su asyik tunda sebabkan faktor cuaca lah. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Baru. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.